Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke video saya yang seterusnya. Baik, untuk video kita pada kali ini, kita akan memfokuskan kepada 3 tanggungjawab sebenar seorang PRS, di mana apabila kita sebut sebagai seorang PRS ni bukan sekadar nama, bukan sekadar lencana, bukan sebagai setakat baju, tetapi sebenarnya adalah satu amanah. Dan saya yakin ramai di antara PRS-PRS yang ada di luar sana juga tertanya-tanya, sebenarnya menjadi PRS ni apa yang kena buat? Okey, jom kita tengok satu persatu apakah tugas sebenar seorang PRS. Okey, boleh Baik, seterusnya. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cuba bayangkan kalau ada kawan datang jumpa dengan kita sebagai seorang PRS. Dia datang tu dalam keadaan dia sedang menangis. Dan dia cakap dengan kita, saya dah tak tahan lagi lah, boleh tak saya cerita something kepada awak? Okey, apakah pada ketika itu sebagai seorang PRS, apa yang awak akan buat? Apa yang anda akan lakukan apabila berhadapan dengan situasi tersebut? Betul tak? So sebenarnya anda mesti tertanya-tanya, apa sebenarnya peranan awak sebagai PRS? Adakah awak kena ataupun adakah saya kena selesaikan isu dia? Adakah saya hanya sekadar dengar? Adakah saya kena bantu dia sampai habis? Ini benda ini yang sangat penting, yang mana bukan semua perkara PRS kena buat. Tak apa, kita tengok satu persatu. Bila sebut pasal tugas, PRS ni sebenarnya adalah seorang pendengar. Okey, seorang pendengar. Yang mana PRS selalunya adalah orang yang akan mendengar tanpa menyampuk ataupun tanpa memotong mana-mana luahan ataupun ayat yang diberikan ataupun yang diluahkan oleh rakan tersebut. Sebab itulah kita selalu nasihatkan kepada PRS, pastikan anda kena kurang bercakap ataupun kurang mencelah. Banyakkan mendengar dan dengar sampai habis. Sebab itu, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk kita nak faham apa sebenarnya isu yang sedang berbangkit. Okey, dan juga kita kena pastikan jangan menghukum. Belum apa-apa lagi kita dah hukum itu dan ini. Jangan macam tu. Okey, sebab itu kita kena dengar betul-betul, faham, dan juga kita jangan terus bagi nasihat. Kalau boleh, biar dengar sampai habis, sampai apa yang habis dia nak luahkan. Lepas itu barulah kita respon. Dan bila kita respon, kita jangan seboleh-bolehnya jangan terus bagi nasihat. Kita dengar dulu, dapatkan maklumat, dan barulah kita boleh bantu dia. Okey, so apakah itu mendengar aktif? Bila sebab kita nak bantu kawan kita, kita kena pastikan kita kena menjadi seorang pendengar yang aktif. Macam mana nak jadi pendengar aktif? Mudah saja. Pertama sekali, pandang mata dan fokus sebenarnya apa yang disampaikan oleh kawan tersebut. Sebab itu sangat penting, sebab kita nak kumpul maklumat, kita nak bantu dia, nak bimbing dia, mesti kita kena dapatkan dulu maklumat daripada apa yang dia luahkan. Kalau boleh, cuba angguk ataupun respon pendek je apabila kawan sedang buat luahan. Sebagai contoh, faham, lagi-lagi, ya ke, dan sebagainya lah. Itu kita panggil sebagai dorongan minima, yang mana kita sebenarnya akan nak menunjukkan yang bahawa kita ni adalah sedang mendengar dengan teliti dan fokus dengan apa yang disampaikan oleh kawan kita. Dan kalau boleh, cuba ulang semula semua isi-isi penting yang kawan luahkan. Ini sangat bagus sekiranya anda mampu untuk ulang semula apa yang dinyatakan oleh kawan. Contoh, apabila dia dah habis dia bercerita ataupun sedang bercerita, kita cakap lah, jadi awak rasa kecewa lah sebab ... dan sebagainya. Macam tu. Mana kita cuba ulang balik perasaan dia dan sebagainya supaya apa yang disampaikan tu tepat dan betul. Okey, namun begitu, kena pastikan juga PRS perlulah untuk menjaga rahsia. Ini etika kerahsiaan yang perlu dipatuhi oleh seorang PRS tersebut. Apa yang dicerita merupakan amanah besar. Okey, amanah yang sangat besar. Bukannya boleh jadi bahan sembang di kantin. Lepas je kawan bercerita dengan awak cerita dengan orang lain. Itu tak boleh.
Okey, sila hormati kepercayaan yang diberikan oleh rakan. Sebab itulah rakan tersebut bercerita kepada kita sebab dia percaya dengan kita, dia faham bahawa kita ni mampu untuk bimbing dia. So that's why benda ni sangat penting. PRS yang tak mampu untuk menjaga amanah kerahsiaan adalah PRS yang tidak bagus. Okey, boleh? Walau bagaimanapun, ada pengecualian. Okey, pengecualian untuk sama ada kita pecah rahsia tersebut untuk cerita kepada orang lain. Tapi mesti kena follow 3 perkara ini. Kalau ia melibatkan soal keselamatan, sebagai contoh, isu-isu yang melibatkan nak cederakan diri sendiri ataupun cubaan bunuh diri. Nombor 2, ada ancaman bahaya kepada orang lain, sebagai contoh dia nak pukul ke, dia nak buat apa-apa pada orang lain, ataupun isu-isu jenayah ataupun penderaan serius, sebagai contoh dia cerita bahawa dia pernah dirogol ke, ataupun dia pernah whatsoever lah yang berkaitan dengan jenayah-jenayah ataupun didera dan sebagainya, kena abuse dan sebagainya, maka benda ni perlu segera laporkan kepada kaunselor atau guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Sebab apa? Inilah perkara yang perlu kita segera bantu, terutamanya untuk 3 perkara di atas lah. Okey? Baik, dan apabila menjadi seorang PRS, kena tahu batas peranan anda. Kena faham PRS ni bukan kaunselor dan juga bukannya doktor. Malah guru bimbingan kaunseling di sekolah pun ataupun kaunselor di sekolah pun, kita pun juga ada had-had tersendiri, ada batas yang tersendiri. Tak boleh semua benda kita boleh bantu. Tidak. Okey. Jadi apabila kamu dapat sahaja satu isu yang berat, okey, yang kawan mungkin luahkan dan kamu rasa sangat berat, jangan simpan seorang diri. Boleh ceritakan kepada cikgu ataupun guru bimbingan kaunseling ataupun kaunselor untuk dapatkan bantuan. Kena berani buat rujukan. Apa maksud berani buat rujukan? Maksudnya kalau kes tu berat, kita minta izin dengan kawan kita tersebut, boleh tak kalau kita rujuk ni kepada guru ataupun kaunselor, sebab mereka lebih baik, mereka lebih faham dan mereka boleh bantu awak dengan lebih baik berbanding pada saya. Kena ingat, merujuk seseorang tersebut kepada kaunselor, kepada guru bukan tanda lemah, tapi tanda anda bijak. Sebab apa? Hanya yang orang dewasa saja mampu dan ada kuasa untuk bantu menangani situasi-situasi yang mencabar pada masa akan datang. Okey? Baik, sebagai seorang Gen Z yang profesional ataupun Gen Alpha sekarang ni kan, so saya pasti anda mesti pernah berdepan dengan situasi-situasi yang kritikal. Sebagai contoh macam di situasi A, dia mungkin kawan kita pernah cakap, dia kata nak lari daripada rumah, ni sangat berat ni. Ataupun pernah berhadapan dengan kawan yang mungkin cakap, dia hantar mesej ataupun WhatsApp ataupun Messenger atau whatever sekalipun yang kata dia dah tak nak hidup lagi. Jadi anda apabila berdepan dengan situasi ini sebagai seorang PRS, apa tindakan anda? Maka yang paling penting adalah pastikan jangan simpan, segera rujuk kepada guru kaunseling ataupun kaunselor untuk memastikan tindakan susul yang seterusnya dapat dilaksanakan dengan baik. Okey? Baik, so rumusan 3 perkara tentang apa yang kita dah bincang tadi adalah, pertama sekali, apabila menjadi PRS, pastikan kita banyak mendengar. Dan apabila kita mendengar, pastikan kita tidak menghukum kawan tersebut. Okey, kedua, kita hendaklah menjaga amanah. Okey, tetapi kes-kes yang biasalah ataupun ringan. Jika isu-isu yang berbahaya, segera dapatkan bantuan kepada guru bimbingan dan kaunseling di sekolah masing-masing. Yang ketiga adalah dengan merujuk kes-kes yang berat kepada guru bimbingan dan kaunseling yang ada di sekolah. Jangan simpan sahaja, biarkan seorang-seorang tanpa merujuk. Itu ada satu perkara yang salah. So kena ingat, PRS bukan tentang populariti.
Ia tentang tanggungjawab. Jadi kalau anda jadi PRS, kena ingat setiap PRS ada tanggungjawab masing-masing di dalam komuniti sekolah. Okey? Jadi terima kasih atas komitmen anda sebagai seorang PRS. Bantulah rakan anda mana yang memerlukan. So, jangan lupa untuk seterusnya video akan datang sedi ketiga, kita akan bincang tentang kesalahan PRS yang perlu dielakkan. Jadi jangan lupa jumpa lagi pada sesi ataupun video yang akan datang. Bye-bye.